Mana yang kata bosan tengok video saya asyik pasang ADV je. Okey, saya buat pelbagai motor. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada ADV 160. Okey, so customer ni kalau ikutkan daripada Puncak Alam. Okey, tempat saya ni kat Kampung Melayu Subang ni. So dia customer datang ke tempat saya untuk buat pemasangan spotlight dekat Honda ADV dia. Okey, so customer ni pilih spotlight daripada saya. Siap pemasangan lah. Okey, macam biasa 380. Bentuk dia macam ni ya. Okey. So yang ini adalah stok terbaru. Okey, dia punya fungsi ada berlainan sikit daripada yang lama. Okey. Nanti kita tengok lah. Saya pun sebab saya ada dalam 10 stok, tak larat lah nak check semua kan. So nanti kita tengok apa beza dia yang stok terbaru ni dengan yang lama, beza dia. Okey. So customer ni dia tak pasang crash bar. Jadi spotlight ni memang ngam-ngam sesuai pasang untuk motor yang tak ada crash bar. Okey, kalau yang ada crash bar pun boleh pasang enggak. Tapi kalau untuk spotlight ni dia memang cun-cun lah untuk yang tak ada crash bar tu. Okey, so nanti kita tengok selepas siap pemasangan dekat Honda ADV ni. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight dekat ADV 160 ni. Okey, so mana yang kata bosan tengok video saya asyik pasang ADV je. Okey, saya buat pelbagai motor. Okey, tapi ADV ni paling kerap lah datang dekat saya. Okey, tu tak kisah macam mana pun, tapi saya tetap kena buat video, saya kena tunjukkan. Dan ini adalah salah satu warranty lah. Saya akan ingat customer ni pernah pasang dengan saya. Okey, kadang-kadang WhatsApp ni dia boleh terpadam tau. Okey, kadang-kadang bila tukar nombor telefon dia boleh terpadam. Jadi bila customer saya masukkan video ni walaupun ADV tapi saya boleh ingat lah customer ni pasang bila. Okey, tu salah satu dia. Dan ini adalah membuktikan kerja saya lah. Okey, so macam biasa untuk spotlight dekat ADV ni saya pasang ngam-ngam cun-cun dekat sini. Okey, macam yang anda dapat lihat. Okey, so kita tengok yang stok baru ni dia berbeza sikit fungsi dia. Okey, so yang stok baru ni dia warna dia hijau lah. Dia bukan merah, biasa merah. Nasib lah siapa yang dapat merah, siapa yang dapat hijau. Okey, so macam biasa switch kita letakkan dekat sini. Okey, bila kita tekan on dia akan menyala. Okey, so tu satu. Okey, bila kita tekan on dia akan menyala, dan bila kita off dia akan off. Okey, jadi kita onkan salah satu dulu. Okey, untuk single mode dia ada kuning. Okey, untuk single mode dia lagi satu adalah putih, dan dia ada putih dan kuning. Nampak putih kat atas, kuning kat bawah. Okey, untuk penggunaan spotlight kebiasaannya kuning ni kita hala ke bawah, bukan ke atas. Sebab kuning ni kalau ke atas dia betul-betul silau. Okey, so kuning ni untuk nak suluh jalan. Sebab lampu kita putih LED. Jadi LED ni bila hujan dia pantul balik, so tak nampak jalan tu lubang ke apa. Okey, so kedua dia ada, okey, nampak dia ada warna hijau. Dan dia ada flasher. Okey, dia ada flasher. Okey, tu standard dan yang saya cakap stok terbaru ni dia ada beza sikit. Dia boleh off. Nampak Okey, so lampu tu boleh off. Yang sebelum ni dia tak boleh off. Okey, tapi dia kena adjust. Sebelum ni saya boleh adjust untuk offkan dia. Okey, saya tunjukkan warna hijau. Sebab motor ni warna hijau, saya bagi warna hijau. Okey, so warna hijau nampak cantik kan? Okey, so itu saja untuk customer yang daripada Puncak Alam ni. Okey, kepada anda di luar sana, macam saya beritahu, pemasangan dengan saya tak ada potong wayar, tak ada curi karen. Jadi pemasangan dengan saya insya-Allah mengikut spesifikasi lah. Jika berlaku masalah pada aksesori berkenaan, aksesori itu saja yang akan jahanam, yang akan rosak, okey, yang akan burn. Okey, selebihnya waktu pemasangan saya akan terangkan. Okey, so kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori, boleh terus call atau WhatsApp saya dekat nombor yang tertera.